Assalamualaikum. Hai adik-adik. Eureka pada hari ini ialah lilin sedut air. Boleh ke lilin sedut air? Jom kita kaji. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah piring, lilin, pemetik api, bekas kosong dan air berwarna. Langkah pertama, nyalakan lilin dan letak di tengah piring. Kemudian, tuang air berwarna ke dalam piring. Dan langkah kedua, tutup lilin dengan bekas kosong dan lihat apa yang terjadi. Apabila lilin ditutup dengan bekas kosong, tekanan udara di dalam bekas menjadi rendah. Lama-kelamaan, api padam kerana oksigen diperlukan untuk menyalakan api. Manakala tekanan udara di luar menjadi tinggi. Apabila tekanan udara di luar lebih tinggi berbanding di dalam, air akan dipaksa masuk dan kelihatan seperti disedut ke dalam bekas kosong. Selamat mencuba adik-adik!